Pernah tak kau rasa macam ni? Kau baru balik dari parti yang best gila. Semua orang gelak menari memang seronok. Tapi bila sampai je rumah, bam! Kau rasa letih sangat macam bateri telefon tinggal 1%. Kenapa ya? Padahal tadi seronok je. Jom kita bayangkan kau seorang SIM. Setiap SIM ada bar tenaga sosial. Bagi kawan kita yang ekstrovert, bar ni akan penuh bila mereka bergaul. Macam dapat power up bila jumpa orang. Tapi untuk kita yang introvert, bar tenaga sosial ni berfungsi sebaliknya. Setiap perbualan, setiap gelar tawa guna sikit tenaga dari bar tu. Ia bukan sebab kau tak suka kawan-kawan kau. Ia cuma cara otak kau berfungsi. Otak introvert perlukan lebih banyak masa untuk proses semua maklumat. Jadi bila bar tenaga sosial kau dah merah, inilah masanya untuk cas semula. Cari sudut yang selesa baca buku ataupun dengar lagu seorang diri. Tengok bar tenaga kau akan naik semula jadi hijau. Jadi jangan rasa bersalah perlukan masa bersendirian. Kau cuma sedang cas semula kuasa super introvert kau. Cuba ambil masa untuk cas semula minggu ni, okey?